Tuan. Boleh panggil tertuduh satu. Tertuduh satu diminta masuk. Kawan, tolong angkat sumpah kepada tertuduh satu. Bahwasanya saya dengan sesungguhnya bersumpah di hadapan Mahkamah yang mulia ini untuk bercakap benar. Siapa nama kamu? Bulat benefit, Tuan. Baik, pendakwa raya, mulakan pembicaraan. Baik, Pak Arif. Bahawanya bulan Filipin pada 10 Januari 1988 pada jam 8 hingga 9 pagi anda telah dituduh akan kematian seorang nenek tua mati Fitri 99 tahun di Taman Kedah. Ya, bulat belajar, adakah kamu faham akan tuduhan yang dikenakan ke atas kamu? Faham, Tuan. Adakah kamu mengaku salah? Tidak mengaku salah, Tuan. Baiklah, kes kamu akan dibicarakan. Adakah kamu memakan peluang? Saya orang miskin, Tuan. Saya tak ada duit, saya boleh tolong. Oh, itu tidak jadi masalah. Kita ada peluang percuma. Sedia berkhidmat untuk orang miskin macam kamu. Ya, pegawai, sila panggil peguam bela masuk ke dalam mahkamah. Peguam bela diminta masuk. 2 hours later. Kenapa lambat? Tak habis-habis dengan bola. Siapa menang? Cis! Peguam bela, ini ada satu kes lagi. Sedia berkhidmat Tuan untuk bangsa dan negara. Ya, peguam bela, ini pelanggan kamu, bulat Belafir, telah dituduh menyebabkan kematian seorang nenek tua secara tidak sengaja pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi di Taman Gagak Putih. Saya beri kamu tempoh 1 minit untuk berunding dengan pelanggan kamu. Masa sudah cukup? Baik, kita sambung pembicaraan. Bulan Filipin, adakah pada 10 Januari 1988 tersebut kamu pertama kamu berada di Taman Gagak Putih, kan? Ya, benar, Tuan. Dan pada ketika itu kamu telah makan sebiji pisang, kan? Benar, Tuan. Dan kulit pisang itu kamu buang ke tong sampah, kamu buang kulitnya dan seorang nenek telah berjalan berjoget terkejap kulit pisang itu. Tidak mengaku, Tuan. Kamu macam tak nak mengaku? Saya tidak mahu mengaku, Tuan. Saya tidak salah. Benar-benar tak nak mengaku? Ya, benar. Kamu perlu mengaku. Bukti dapatan telah cukup untuk mensampaikan kesalahan kamu. Dan hakim saya membantah akan tindakan pendakwa raya. Pendakwa raya nampaknya cuba menekan anak buah saya, hakim. Ya, pendakwa raya, saya fikir soalan awak sudah selesai. Awak boleh duduk. Sekarang giliran peguam bela untuk mengemukakan soalan. Dipersilakan. Bulan Filipin, benarkah pada 10 Januari 1988 antara jam 8 hingga 9 pagi kamu berada di Taman Gagak Putih? Ya, benar, Tuan. Dan pada waktu siang tersebut itu kamu telah makan segerangan kemudian yang kamu tidak tahu nak makan kamu buang ke dalam tong sampah. Ya, benar sekali, Tuan. Yang tersedia oleh pihak berwajib itu sudah rosak fikirnya. Ya, benar sekali. Dan kamu sedar bahawa tugas memaiki pintu tong sampah itu bukan tugas kamu. Ya, Tuan. Lalu kulit pisang yang kamu buang ke dalam tong sampah itu ialah suatu perbuatan sirik kamu mana kamu telah menunjukkan contoh yang baik. Benar sekali.
Tidak perlu oleh ya, dan jawapan tambahan. Pada khidmat saya, bulat bertanggungjawab atas kesan dalam kes ini. Kalau dia tak buang lukisan itu, nenek itu tak akan pecah lukisan. Saya meminta hukuman yang seberat-beratnya atas bulat oleh. Itu saja. Ya, bukan beda. Kalau ada jawapan tambahan, dipersilakan. Setiap pendatang pilihan mesti ada tuannya. Tuan yang punya kami itulah yang paling dihukum. Mahkamah ini untuk manusia, bukan untuk haiwan. Maka kami itu harus memilih pihak yang berwajib. Tapi kalau tak ada siapa yang mengaku, kalau tak Tuhan, Sudah. Hujah-hujah kamu berdua sudah selesai. Harap tenang. Melihat mahkamah sudah tamat. Mahkamah kembali bersidang. Sila panggil tertuduh dua. Tertuduh dua diminta masuk. Silakan sumpah. Agakku agak sakit, keriku, kepala, dukung, buku. Diam! Siapa nama kamu? Aku. Asal dari mana? Agakku agak setengah dari buku. Pegawai, Ya, Tuan. panggil penterjemah. Penterjemah diminta masuk. 2 hours later. Kenapa lambat wahai penterjemah? tengah melabur tengah kin. Semakin curi. Buah pelubi itu kan makanan beruang. Tapi saya jumpa warna dekat dalam beg kain. Baiklah, kita akan teruskan sidang. Baiklah, Hakim. Bahawasanya kamu, hakiki di nomor protokol pada 20 Mac 1988 telah dituduh mencuri seekor barang subsidi milik kerajaan Malaysia dari stor JKK Ulu Dungun. Well done. Ya, Akiki no Kokomoto apakah kamu amalkan tuduhan yang diberikan ke atas kamu? Aku tak pakai ke Pendakwa ya? Yang Arif, anda pun punya diri yang bernama Akiki no Komoto atau ringkasnya Aki no Moto ini tidak faham akan istilah beruk subsidi. Baiklah, pendakwa ya. Harap perincikan istilah beruk subsidi. Baiklah Yang Arif, mohon tempoh 2 minit untuk menyimak kamus.
faham wahai akina kotor. Agakku makin kira kau bakal sikit apa. Adapun katanya bahawa dia semakin tidak faham, dia meminta pihak pendakwa menggunakan bahasa Melayu. Ya, saya sudah lupa. Kita sudah merdeka selama 30 tahun. Seharusnya kita menggunakan bahasa Melayu, iaitu bahasa kebangsaan kita dalam Mahkamah. Ya, pendakwa raya, sila huraikan menurut bahasa Melayu. Perintah tertutup ya, okey? Adapun istilah beruk itu bermaksud sejenis haiwan yang mempunyai ekor pendek, badannya penuh dengan bulus, dan suka makan pisang, sama macam tu kan. Manakala istilah subsidi itu bermaksud pada dalam bahasa Melayu lama, iaitu SABSRDI, dan dalam bahasa Melayu baru SUBSRDI. Saja. Salah sikit pasal. Cakap. Apakah kamu faham wahai akina motor? Adapun Akinomoto itu berkata bahawa dia faham sikit-sikit. Sikit-sikit dia boleh jadilah. Akina motor, apakah kamu mengaku salah? Kalau kamu mengaku Adapun Akinomoto berkata bahawa dia mengaku salah buat, tapi katanya dia mahu bercakap sikit. benar kan? Sikit saja tahu. Sikit. Dah. Adapun Akinomoto berkata bahawa ibu beruk itu sudah pun hamil dan dia mahu beri balik ibu beruk itu kepada yang berhak. Dia mahu memelihara anaknya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setelah mempertimbangkan dengan penuh adil dan saksama, maka dengan kuasa yang ada pada saya dengan ini memerintahkan Akinomoto memelihara ibu beruk itu sehingga selamat melahirkan anak. Kalau anaknya jantan, namakan Mak Ye. Kalau anaknya betina, namakan Mantai Sah. Lalu, apabila habis tempoh bantangnya selama 40 hari, tak termasuk cuti am dan cuti ganti, maka ibu beruk itu haruslah dipulangkan kepada yang berhak. Dan sebagai dendanya, sehingga anak beruk itu mencapai umur akil balik, maka Akinomoto terpaksa memanjat pokok kelapa dengan anak beruk menjadi tuannya. Sekian. Mahkamah bersurat. A shooting star, a waterfall, a speeding bullet breaking through a steel wall, a jet plane, a rocket man. You're taking me to places I have never been. You make me feel like dancing. A cannonball, an avalanche. You knock me over, now I'm tumbling inside your hands. A skydive without a parachute. Never thought I would say I'm hopeless without you.